Okey, sekarang ni kita tengok pula perkataan Al-Aqsa, Masjidil Al-Aqsa. Okey, satu tempat Masjid Al-Aqsa ni disebut iaitu di dalam surah Al-Isra. Surah Masjid Al-Aqsa disebut dalam ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Okey, di sini disebut jarak di antara Masjidil Haram, perjalanan Nabi di antara Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Okey. Jadi kita tengok ini surah Al-Isra ayat pertama. Jadi kita tengok sekarang ni di sebelum surah Al-Isra ni di manakah surah yang menyebut tentang Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram. Okey. Iaitu di surah mana? Surah At-Taubah. Okey, surah At-Taubah. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17. Surah At-Taubah adalah surah yang betul-betul sebelumnya disebut tentang Masjidil Al-Haram. Itu surah yang ke-9. Taubah. Ayat ke berapa? Iaitu ayat yang ke-28. Okey, surah At-Taubah ada 129 ayat. Okey, di ayat ke-28. Berapa bakinya? Bakinya 110 ayat. Kat situ, nampak? Okey, 110 ayat. Jadi kita kirakan ada pada bagi 110 ayat tu sampailah kita jumpa surah Al-Isra ni berapa ayat semuanya. Jadi kita capur ni semua, jumlahnya 665 ayat surah-surah yang ada tu, dia perantaraannya tu, dan kita combinekan semua, capur 110 capur 1, jadi dapat jumlah 767 ayat. Kebetulan 767 ayat ni adalah jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Al-Aqsa. Itu dalam unit batu. Itu dalam unit batu. Mari kita tengok. Kita boleh tengok ni. Itu di dalam Google Earth. Google Earth. Sekarang kita siasat. Kita boleh tengok. Sekarang kita berada di Kaabah. Okey. Kita boleh tengok, boleh kira berapa jaraknya. Okey, kita buat sendiri. Measure distance. Okey, kita pergi dekat sini. Measure distance, click the point, select starting point. Okey, jadi kita kira. Jadi sekarang kita nak menuju ke Jerusalem atau Masjid Al-Aqsa. Kita kena pergi jauh dululah. Okey, jadi sekarang kita cari jauh lagi kot. Okey, sini Jerusalem. Sorry, susah juga benda ni. Saya tak ada mouse. Mana Masjid Al-Aqsa? Dome of the Rock dekat sini. Ya. Ya, dapat. Ni dia Masjid Al-Aqsa. Tapi bukan Dome of the Rock kat sini, Masjid Al-Aqsa Mosque. Okey. Okey. Masjid Al-Aqsa. Okey. Jadi kita situ, tapi length kita kira sebagai di kilometer 1239. Jadi kita kira dalam bentuk dalam miles. Batu. Tengok Bismillah. Nampak? 767 miles. Subhanallah. Subhanallah.